Entah kenapa aku rasa pasukan yang berada di side kiri jadual ni nampak lagi tough sikit. Ada JDT juara bertahan dan bakal juara juga untuk musim ni, bertemu PDRM yang pernah seri dengan JDT dalam match Liga Super musim lepas. Sabah dekat ranking 8 Liga Super, finalis Piala FA musim ni bertemu dengan Melaka. Last match Liga Super menemukan Sabah dan Melaka pada musim ni diorang berkesudahan seri. Kuala Lumpur City di ranking keempat Liga Super bertemu dengan wakil Liga A1 Semi Pro Perak FA. Terengganu di ranking 5 Liga Super bertemu dengan wakil Liga A1 Semi Pro UM Damansara. Pasukan UM Damansara ni pernah skor 3 gol bertemu dengan JDT dalam match Piala FA pada musim ni. So daripada match round of 16 suka akhir semifinal, semua match ni nampak macam menarik untuk ditonton. Tapi in the end rasanya semua orang boleh predict lah JDT akan ke final. Pasukan yang berada di side kanan pula nampak lebih santai sebab majoritinya pasukan-pasukan yang ada masalah performance pada musim ni. Kejap okey, kejap tak okey. Kuching City dekat ranking kedua Liga Super bertemu dengan Penang. Di PMM Brunei ranking 7 Liga Super bertemu dengan pasukan Liga A1 Semi Pro Kelantan Red Warriors. Selangor di ranking ketiga Liga Super jumpa tim Kelantan Liga Super Kelantan TRW. Negeri Sembilan ranking 6 Liga Super jumpa Immigration FC. Tapi mungkin juga ada match-match yang best yang mungkin akan berlaku. Contohnya Selangor mungkin bertemu dengan Negeri Sembilan di suku akhir dan Kuching City bertemu dengan Negeri Sembilan di separuh akhir. Aku kalau boleh Negeri Sembilan ni layak ke final lah. Kalau time final JDT bertemu dengan Negeri Sembilan, mungkin stadium meriah sikit lah sebab fans Negeri Sembilan sekarang ni tengah hype, tengah rajin turun stadium.